feedback apa orang panggil, feedback real lah. Okey, feedback yang jujur daripada customer kita yang memang menggunakan dan juga mengamalkan kita punya produk lah. Okey, daripada perlu guna tongkat, sekarang dah tak perlu guna tongkat dah, alhamdulillah. Okey, nak gerak ke mana-mana pun bebas. Okey, tak payah bergantung pada tongkat, tak payah bergantung pada apa-apa pun. Okey, kalau korang pun yang mana yang tengah struggle nak berjalan, okey, nak jalan pun kena terhenjot-henjot, okey, nak jalan pun kena pegang sofa, kena pegang dinding, kena berkaut dekat situ kat sini. Okey, itu tanda-tanda korang punya saraf dah ada masalah. Jadi kalau saraf dah ada masalah, tolong jangan abaikan, tolong jangan buat-buat tak tahu. Sebab apa? Bila saraf ni dah rosak, bila saraf ni dah ada tanda sakit, okey, kalau korang biarkan lama-lama, risiko boleh lumpuh lah. Okey, risiko boleh lumpuh, risiko tak boleh berjalan langsung. Okey, jadi kita tak naklah lumpuh, tak boleh berjalan, okey, ataupun kena bergantung pada tongkat, kita tak nak. Okey, jadi kena cari kena cari ikhtiar. Okey, kena cari penawar, okey, yang memang boleh bantu untuk nak rawat dari dalam secara semula jadi. Okey, jadi nak guna apa, kat mana nak cari? Okey, korang boleh amalkan seketika dekat beg kuning. Okey, dekat beg kuning. Korang jangan risau. Okey.